Nama aku Azmi. Aku pemandu bas ekspres sejak 2010. Rut aku tak tetap, tapi aku paling suka shift malam. Jalan lengang, sejuk, kurang tekanan. Tapi sekarang, aku dah tak bawa bas malam sebab satu kejadian yang aku takkan lupa. Malam tu, aku dapat trip KL ke Kuala Terengganu. Bas bertolak 11.45 malam dari TBS. Ada 12 penumpang. Semua lengkap. Lepas kombak, hujan renyai-renyai. Aku pasang radio perlahan. Jalan gelap. Cuma lampu bas je menyala. Lepas genting sempah, aku nampak seorang perempuan tepi jalan. Baju kurung putih, tudung labuh. Dia lambai. Siapa tunggu tepi highway waktu macam ni? Aku tak berhenti. Tapi bila aku tengok cermin, dia dah dalam bas, baris paling belakang. Aku pasti aku tak buka pintu. Aku cuba tenangkan diri. Mungkin aku penat. Tapi makin aku tengok cermin, makin aku yakin dia ada. Tiba-tiba penumpang baris tengah tekan loceng. Aku berhenti dekat R&R yang gelap. Tak ada pun dalam GPS. Lelaki tu turun, tapi tak naik balik. Tempat duduk dia masih panas, tapi dia hilang. Lepas tu, suasana makin pelik. Sejuk beku, bau hanyir, cermin beruap, radio berbunyi sendiri. Keluar bunyi orang mengaji terbalik. Kemudian, aku dengar tapak kaki berlari atas bumbung, diikuti bunyi kuku serit. Aku tekan minyak, tapi semua penumpang bangun, pandang aku. Mata hitam, muka kosong, macam patung. Aku berhenti, keluar baca ayat apa yang aku ingat. Sumitimi. Bila aku pandang balik ke arah bas, kosong. Tak ada penumpang. Tak ada beg. Esok pagi, polis jumpa aku. CCTV dalam bas. Cuma aku seorang. Pandu bas kosong sepanjang malam. Sejak tu, aku tukar kerja. Sekarang, aku cuma pandu shuttle siang hari.